Tak kira lah siapa yang mengeluarkan fatwa tersebut atau pernyataan tersebut, yang salah tetap salah. Oh, ni lebih pandai daripada mufti ni. Yang haram tu haram dan yang haram tetap haram sampai kiamat. Yang halal tetap halal sampai kiamat. Baik. Jadi tak kira datang daripada siapa sekalipun, datang daripada mufti ke, datang daripada Perdana Menteri ke, hatta datang daripada khalifah sekalipun. Kalau kenyataannya tu untuk menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, maka kita kata kenyataan tersebut salah. Tak kira siapa pengeluar kenyataan tersebut. Jadi kalau mufti menyatakan apa tadi soalannya? Kilang arak tak perlu tutup. Okey, jadi kalau kilang arak tu tutup, macam mana dengan nasib pekerja kilang arak? Alhamdulillah, kalau kilang arak tu tutup, nasib pekerja kilang arak tu lebih baiklah, insya-Allah. Sebab dia tak terlibat lagi dengan keharaman. Cuma jangan kilang arak dia tutup, dia pergi bekerja kat pusat judi pula. Kalau gitu dia melakukan keharaman yang samalah. Berhenti daripada kilang arak, pergi kerja kat pusat judi. Tapi kalau dia berhenti daripada kilang arak dan dia pergi bekerja di tempat yang halal, alhamdulillah. Jadi nasib pekerja kilang arak tu insya-Allah akan lagi baik. Jadi setidaknya bila kilang arak tu ditutup, pekerja-pekerja dia tu, pekerja muslim lah kita bincang kan, bukan yang non muslim. Yang muslim ni dia dah dosa dia tu terhenti setakat tu. Sebelum ni dia berdosa lah kan sebab kerja di tempat yang haram kan. Baik. Jadi apa nasib dia? Nasib dia insya-Allah lebih baik sekiranya dia mencari kerja yang halal lah. Kan? Dan nasib dia tetap juga akan buruk. Maksudnya dia tu akan diteruskan dengan dia punya dosa lah. Dosa dia akan berterusan sekiranya dia masih lagi bekerja di tempat yang haram. Cuma konteks kenyataan mufti tersebut, dia seolah-olah dia nak kata, oh kalau dah tak ada kilang arak ni, habis tu dia orang nak kerja kat mana? Seolah-olah macam dah tak ada tempat kerja lain dah kat Malaysia ni kan, ataupun kat dunia ni kan. Jadi satu-satunya tempat yang ada untuk pekerja ni hanyalah di kilang arak saja. So kilang arak ditutup, semua pekerja kilang tu dah mati semua. Sebab tak dapat cari kerja lain. Kan? Realiti dia tidak begitulah di Malaysia ni. Realiti dia tidak begitu. Insya-Allah kerja-kerja yang halal tu adalah. Banyak ada. Dan insya-Allah kalau dia berhenti daripada kilang arak demi untuk dia tu mencari pekerjaan yang halal, kita yakin Allah akan bantu dia. Dia akan dapat kerja yang halal. Kalau dia tak dapat kerja sekalipun, mungkin dia susah, tapi adalah rezeki untuk dia. Jadi kita kena yakin rezeki itu Allah akan bagi kepada pekerja tersebut. Cuma kita berharap dia akan dapat rezeki yang halal lah. Selama ni dapat rezeki yang haram kan. So dia berhenti, walaupun nasib dia lebih buruk pada pandangan mufti tersebut, tetapi insya-Allah rezeki dia halal. Baik. Jadi disebutkan juga bahawa bagusnya ada kilang arak ni sebab cukai lah kan. Jadi sebab cukai. Jadi kerajaan boleh ambil cukai. Lepas tu cuma bila dia kata peminum arak berkurangan sebab bayar cukai, itu tak ada tu statement mufti rasanya kan. Itu statement dia sendiri lah. Sebab peminum arak peminum arak dengan peminum Coca-Cola dengan peminum air jagung, kalau beli daripada kedai kedai runcit kena SST juga kan. Jadi semua kena bayar cukai. Bukan sekadar peminum arak kan kena bayar cukai. Baik, so cukai ni benda haram senang cerita. Cukai benda haram. Cukai arak pun haram. Cukai air jagung pun haram. Kalau kerajaan kena kan cukai. Ataupun siapa-siapa pula kalau kena ke cukai lah kan. Jadi itu haram. Jadi yang haram tetap haram lah. Tak kira lah kerajaan guna cukai tu untuk pembangunan, untuk bagi balik duit RM100 pada kita kan. So apa alasan sekalipun untuk kerajaan nak mengenakan cukai tu, alasan dia tetap haram. So cukai tu jelas haram.
kilang haram, apa cukai pun haram. Maka apa yang sepatutnya dilakukan oleh mufti itu ialah mengeluarkan satu fatwa untuk tutup kilang arak. Dan untuk kerajaan ni stop daripada ambil cukai. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh mufti. Sebab mufti kan sepatutnya dia memberi fatwa tu berkenaan dengan halal dan haram. Betul tak? Ini sepatutnya mufti. Halal dan haram. So kalau benda ni haram, jangan buat. Benda ni halal, dia buat. Ini terbalik. Mufti tak keluarkan fatwa berkenaan dengan halal dan haram, tapi mengeluarkan pula satu fatwa atau pernyataan, tak kisah kan. So membolehkan pula yang haram ni. Jadi kita kata tak kira lah siapa yang mengeluarkan fatwa tersebut atau pernyataan tersebut, yang salah tetap salah. Ni lebih pandai daripada mufti ni. Kalau kata kita gitu macam mana? Kamu lebih pandai daripada mufti ke? Ya, nampak gaya gitulah. Dan nampak macam mana kan? Kalau mufti cakap benda yang salah, kita cakap benda yang betul. Kan? Nampak gaya gitulah. Kita lebih pandai daripada mufti lah. Kan? Salah kan? Kita lebih pandai daripada mufti. Tak salah kan? Dan lebih baik. Kan? Jadi bukan bermaksud orang tu bila jadi mufti, dia jadi pandai segala-galanya. Kan? Jadi kalau gitu, nak cerdikkan orang yang bodoh senang lah. Dia ni bodoh. Okey, kita angkat dia jadi mufti. Dia jadi pandai. Kalau hanya kerana jawatan tu menyebabkan dia pandai kan. So bukan begitu kan. Jadi pandai ataupun bodoh tu dia dari proses belajar. Proses. Jadi bukan kerana dia pegang jawatannya, apa dia cakap tu betul semua. Sebab jawatan tadi. So Islam tu bukan nilai pada jawatan tu untuk dia bercakap betul atau tidak. Konten. Apa benda dia bercakap tu, situ yang akan dinilai. Jadi gitulah lebih kurang. So jangan risau kalau antum lebih pandai daripada mufti tu sesuatu yang sepatutnya antum syukurilah. Dan ternyata lah bagi anda anda rasa memang lebih ramai rakyat Malaysia ni lebih pandai daripada mufti, insya-Allah. Wallahu a'lam.